hadis yang sepatutnya kita hafal lama dah. Sebab dah daripada dulu duk buat kerja ni. Apa dia? Masuk pasar, masuk market. Nabi SAW sebut apa tuan-tuan? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Barang siapa yang masuk ke pasar, lalu dia membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu, yuhyi wa yumitu, biyadihil khair, wa huwa ala kulli syai'in qadir. Tu yang duk baca lepas sembahyang tu lah. Cuma ada sikit tambahan saja. Dekat yuhyi wa yumit tambah biyadihil khair, wa huwa ala kulli syai'in qadir. Berapa kali nak baca Ustaz? Nabi tak sebut berapa kali, sekali dah lah. Yalah, sekali masuk, sekali nak masuk tu baca Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dah dapat apa ni? Subhanallah. Kata Nabi SAW, siapa yang baca yang tu akan ditulis untuknya 1 juta pahala. 1 juta tuan-tuan. Ni subhanallah. Kemudian akan dihapuskan daripadanya 1 juta kejahatan. Orang masuk pasar baca yang tu diangkat 1 juta darjat dia. Kenapa Allah nak bagi banyak sangat ni kepada orang masuk pasar? Bukan setakat tu, Allah kata lagi Allah akan bina sebiji rumah dalam syurga. Pasal apa agaknya untuk beramal dengan zikir ni bila masuk ke pasar? Ramai orang lupa pada Allah bila masuk pasar. Bismillah pun lupa. Amalannya yang sepatutnya kita dah buat amal lama dah, tapi hafal dah, cuma nak buat saja.